Salam geng, hari ni kita nak buat kita punya sambal ayam penyet. Cara nak buat dia tu sangat-sangatlah mudah dan sangat-sangatlah senang. Korang hanya perlu standbykan beberapa bahan, iaitu bawang merah, bawang putih, tomato, lada cili besar, cili padi, cili hijau, cili merah. Apa aku melalut ni? Okey, ini adalah beberapa bahan dia yang kita dah standbykan untuk kita masak lah. Dan jangan lupa juga kita punya belacan. Lepas tu kita panaskan kita punya minyak. Barulah kita letak kita punya bawang merah. Letak bahan satu persatu macam saya buat ni. Bawang merah, lepas tu letak bawang putih. Kita godak-godakkan dia. Barulah kita letak kita punya cili. Lepas dah letak cili tu, korang kacaukan dia sampailah dia berubah warna sedikit. Barulah kita letakkan kita punya belacan tomato. Kita gaul-gaulkan dia sekali lagi untuk bagi dia layu. Jangan masak terlalu lama sebab kita nak dia layukan je sebenarnya, untuk kita senang untuk blender. Angkatkan separuh, masuk dalam chopper dan blender. Saya terpaksa buat 2 kali sebab chopper ni tak besar pun sebenarnya. Jadi takut dia punya bilah terpatah. Inilah hasil setelah siap di blender. Lepas dah siap blender tu, kita masakkan dia sampailah dia pecah minyak. Lepas tu kita letaklah 1 sudu garam, 2 sudu gula dan sedikit serbuk perasa. Jangan lupa juga kita letak kita punya asam keping. Kenapa saya tutup video ni? Supaya nak bagi dia pecah minyak lebih cepat lah. Korang nampak tak, dia punya warna tu sangat-sangatlah cantik. Bila dah siap macam ni, kita makan dengan telur goreng pun dah cukup tau. Lepas tu kita letakkan kita punya kicap. Ini pun dah boleh buat kita tambah nasi. Bismillah.